Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah percubaan aku untuk buat vlog. Apa ni? Cik, pandai kan mama saya. Ni Tok Lim, bapak saya. Kita bagi dia. Wan, pakai. Ni kita acah-acah nak buat transition sebenarnya. So, it's gede. Dan juga tongkang Tok Lim. Mana saja. Okay, bismillah guys, let's go. Ini first time aku dapat naik bagi ni. Berkat lah buat parents ni. Lah naik bagi ni. Lambai-lambai sikit. Okay YB, lambai-lambai sikit YB. Kau nak lambai. Cici lentok kepala dia. Ini Masya Allah cantiknya. Aku suka sangat tengok sungai tu. Dia macam apa, bentuk tasik ladang tu. Ini sebenarnya aku mencari mana KLCC, KL Tower ke. Sebenarnya mesti atas KL. Tapi jumpa Istana Negara, Daulat Tuan Tiku. Lepas tu aku try lah cari lagi kan. Tak puas hati. Tada. Ya Allah, jumpa. Cantik. KL Tower. KL Tower kat tepi tu. Okay, since flight ni ambil masa dalam 7 jam, so mestilah aku nak makan. Make sure balance aku kenyang lah. Nasi ayam sedap. Nasi ayam sedap. Lulus. CBBR okey tak? Sedap. Sedap. Lulus. Lama sebelum nak landing tu, tiba-tiba dapat announcement turbulence. Cuak lah. Gegau-gegau tu. Gegau-gegau. So kita mengucap lah banyak sebelum nak landing. Yay. Ohayo gozaimasu. Itu selamat pagi. Hello Tokyo. Cabin crew, be seated for landing. Woohoo. Seat belakang sekali ni alhamdulillah sumpah best. Memang selesa, senang nak pergi toilet. Aku memang akan pilih seat ni lagi lah kalau dengan AA. Lepas tu dia extra space. Kami dalam airport dia warm-warm gitu, belum rasa sejuk-sejuk. Tapi rasa happy sangat. Alhamdulillah. Nak ambil video dia orang jauh pula. Okay, lagi sekali. Tu dia. Kita tak cakap apa-apa dah. Dia dah tahu dah nak buat apa. Dah jadi decorator, pergi mana-mana nampak dekor, ambil gambar. Semasa dapat internet, check phone. Di waktu malam. Cuaca. Macam mana cuaca? Cuaca sedap macam aircon. Cuaca Ni Jepun. cuaca malam. Ni 16, pada hari siang mungkin pergi 20 kan. Ini. Suka. Suka. So, kita naik atas tempat guys. Hai. Okey. Ya, naik. Datuk. Okey, Datuk.
Pipi. Macam salah seat je Datuk tu duduk belakang Datuk. Rezeki dapat pula driver Shanghai. 也这个价吧，也是一样啊。 Speaking Datuk 中 Alim. 国来这边的，很久了，4、5年了，15年了，是做这个咯，这个 taxi 咯。啊对。 So driver ni dah kerja dekat Jepun 15 tahun bawa teksi. 哦，不错哦，比上海好咩？轻松一点。这边啊，哦，比上海轻松哦。 Marcus driver ni dia turun cat tempat ni betul ke tak, sebab nampak pelik dia punya ambience. Okay, sekali betul. Alhamdulillah. 放这边。好，可以。玩的开心。谢谢你，拜拜。微信啊，免微信会啊。好好。 OK， 有事再联系。好 ，OK， 拜拜。有机会再联系。好，早点休息啊。对。累了，早点休息。好，拜拜。拜拜。Okay. Inilah kita sudah sampai Studio House. So ada satu sofa bed. Okay Datuk. Okay Datuk. Datuk okey? Okey lah. Nak mandi. Mandi sejuk. Okay Datin, okey Datin. Okey. Sejuk nak mandi ni. Apa? Kena masuk Maggi ya. Okay. Kata kau berat sangat. Ni jamban dia. Ada biskut kan? Toilet Jepun. Sinki dia. Dia ada tuan kat sini. Dia kata dia ada bagi tuala tu. Okey. Lepas tu ni bilik mandi dia. Okay lah. Asal selesa lah. Lepas tu ada washing machine. Alhamdulillah ada towel. Okay lah. Sekian. Dah begok ni, masuk.